Woi, sapit biru. Apa kata abang? So hidup ni jangan kumpau. Kalau kumpau delete semua video. Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak pergi mancing dekat Seberang Perak. So perjalanan kita ambil masa dalam 30 minit. So kita masuk highway. Lepas tu kita usah-usah bendang. Dan kita terus tuju ke Seberang Perak. Macam biasa, first kita cari umpan dulu. So umpan kita biasa untuk mancing lampam hari ni kita guna roti saja. Okay. So kita dah sampai dah kita punya spot Seberang Perak. So kita mulakan dengan balingan pertama. Dah hasil tak? Pakai roti je. Tengok hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Oh, aduh, lucu lagi. Ada guys. Dapat guys. Kau tak tahu ikan apa. Macam bersama Izzat, mangsa kumpau seterusnya. Hai. Mata kecil. Kuat-kuat kan lucut. Ikan apa hang kasih ikan apa? Oish. Dah tarik mat. Anak bong kan nak lampam. Oi, kita dapat anak lampam. Comel. Comel. Kan? Ush. Ambush strike ikan buntal. Ikan apa? Ui, ikan apa? Patin, Mat. Ui, hang dapat ikan patin. Uish, ikan patin. Ui, patin buah. Ui, patin ni sedap ni. Biar aku tak tahu nak ni. Yang ni kena ambil. Hang pakai umpan apa? Mana apa? Roti ke? Sama. Oh. Mana ada? Ada, dapat lagi. Ui, udang galah, Mat. Ui, udang galah sepit biru. Ui, jangan putus. Woi, sapit biru. Sapit biru kan. Udang galah liar, Mat. Udang galah. Apa ni? Alah, Mat. Macam mana ni? Okay, lepas. Ya, betul. Kau sudah lepas? Udang galah. Dia nak sepit aku. Dia. Yang ni kasar sikit. Lampam. Apa kata abang? So hidup ni jangan kumpau. Kalau kumpau delete semua video. Okay, cuaca sekarang ni sangat gelap. Gelap gila kalau orang tengok atas tu kan. Tapi kita teruskan memancing. Hobi kita mesti diteruskan. Simpan. Ui, comel.